Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Hari ini saya nak kongsikan cara saya buat dessert untuk minuman yang segar di Hari Raya. Bahannya senang, buah-buahan segar. Kita ada buah naga, kita ada anggur, kita ada buah nangka. Ya, buah-buahan tadi kita dah potong ya. Potong jadi 4 bahagian ya. Senang, campak-campak saja. Insya-Allah sedap ya. Warna kepada koktel kita ni ataupun dessert kita ni daripada buah naga. Dan wanginya pula, harumannya pula daripada buah nangka. Macam tu ya. Untuk rasa lemak, manis ya, kita menggunakan susu cair dan juga susu pekat. Nanti saya tunjuk cara-cara. Untuk anggur ni ya, biji dia kalau boleh buanglah ya. Okey. Cara-cara buat koktel ataupun dessert air tangan Haliza Maisuri ini, masukkan ke semua buah ya, masukkan saja buah-buahan ke dalam mangkuk. Buah anggurnya masukkan. Selalunya saya guna pakai juga anggur hijau, lebih cantik, tetapi sejak ada kes ya, buah anggur hijau tu tak berapa nak bagus ya. Dah viral kan. Jadi takutlah ya nak letak buah anggur hijau. Okey, dan ini ialah buah naga. Ini adalah buah nangka. Mudah ni, bahan-bahannya pun senang didapati ya. Lepas itu, untuk 1 mangkuk buah naga, 1 mangkuk anggur ya, 1 mangkuk buah nangka, susu cairnya kita guna 3 tin. Tuang-tuang saja pun dah siap. Kalau ada anak dari rumah tu kan, suruh dia buat. Insya-Allah sedap. Kalau tiru resepi air tangan Haliza Maisuri. Kalau dah buat tu jangan lupa hashtag. Kita masukkan semua susunya dan susu pekatnya. Ini satu hari ya, ramai tetamu, sanak saudara datang ya hari raya, insya-Allah cukup. Kalau tak cukup pun boleh tambah lagi. Okey. Lepas tu masukkan ais. Aisnya 1 mangkuk besar ni lah ya, ke dalam koktel kita. Tak letak air langsung ya. Air itu daripada ketulan ais kita. Wow. Gaul rata-rata. Biarkan ais tu cair sekejap. Bolehlah sedia dinikmati. Alhamdulillah, berakhir sudah episod 30 hari bersama air tangan Haliza Maisuri. Di kesempatan ini, saya Haliza Maisuri bersama tim Bawal Eksklusif mengucapkan Selamat Hari Raya. Mohon maaf zahir dan batin. Alhamdulillah. Jom. Tu, Cik Rusli dah tunggu dengan kawan dia. Aduh. Senang. Masak raya ni Ani. Ini koktel. Ambil tu Haji. Bagi. Okey. Terima kasih tuan. Jemput makan. Dayang-dayang pun ada. Dayang-dayang pun ada. Inilah ya. Tim yang bekerja keras selama 30 hari, 30 malam ya. Kami berkampung di rumah ini ya.
30 hari 30 malam. Malam-malam ni duk rebus ayam, rebus daging apa semua. Tak 30 hari 30 malam tu. Suami tidur klien, isteri tidur klien. Jom. Duduk. Main. Lagu raya. Lagu raya ni mana? Lagu raya. Mana lagu raya ni mana? Kita di mana? Wah. Kita dah. Betul. Buka laut tu. Alhamdulillah. Masya Allah. Jangan segan-segan. Jangan malu-malu. Kita dah penat ya memasak sepanjang yang kata apa? Menjayakan episod 30 hari bersama Haliza Maisuri. Hari ini masanya untuk kita bergembira. Terima kasih semua. Terima kasih Anda Haliza. semua memang best ya. Kerja-kerja semua perfect. Kak Liza pun perfect. Okey. Okey. Dah kain mana? Dah Kak. Dah boleh makan? Dah. Boleh makan? Itu lah cerita. Dari kawan dia lagi kan? Kita siap kan? Jangan lupa ada lagi satu. Oh, nasi. 30 hari bersama air tangan Haliza Maisuri. Is the right.